cendol murah nak makan durian murah, kau datang kat sini. Assalamualaikum. Oh yo, dia bawa ni Syafali. Tak. Wah, Syafali bang. Satu mangkuk durian ni berapa bang? Satu mangkuk RM10 bang. Okey, apa ni? Dia ni udang merah. Okey. Ayam. Udang merah. Ya, udang merah. Bang, sebiji dah mahal lah bang. Kita berniaga ni bang, kita dulukan kualiti bang. Ada yang murah bang, RM5 dia? RM5 bang, dia kena combo bang. Ni? Combo ni. Oh, RM5 kena combo ni? RM5, kalau abang campur sekali RM20. Patin bang? Patin tu bayar. Walaupun badan kepala ekor sama? Sama bang. Abang kena makan sini bang. Oh, makan sini, bungkus tak boleh lah? Kedai kita, The Brothers Jalan Gombak bang. The Brothers Jalan Gombak bang Batu Empat. Tempat biasa takkan kau tak tahu bang. Kantin sebelah bang Kantin sebelah ada bang. Durian stop banyak lagi bang InsyaAllah ada bang. Okey, jujur. Manis, santan cukup, sama. Ada manis tak? Manis lebih ke apa ke? Durian dia? Hari ni aku bagi dia yang review. Apa rasa buat durian dia? Juicy? Crispy? Crunchy durian dia? Cendol paling terbaik. Aku dah 2 mangkuk Cendol durian paling terbaik. Paling Syafali paling terbaik kau tengok kuah dia. Wah, dia pekat ni. Dia semua rasa. Ada rasa tempoyak, masam, pedas, rasa durian. Syafali.